Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini saya dan rakan saya akan membentangkan subjek GMGAJ 2013 Perlembagaan Malaysia yang bertajuk Demokrasi di Malaysia. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ifah Humayrat Uzma binti Nur Kamar dan rakan saya Nur Aniza Sofia binti Rabudin. Pengenalan. Demokrasi merupakan satu bentuk pemerintahan yang memberikan penekanan kepada penglibatan rakyat dalam proses membuat keputusan kerajaan sejajar dengan prinsip kedaulatan rakyat. Di Malaysia, sistem demokrasi berparlimen telah menjadi tonggak utama dalam memastikan pentadbiran negara berperlembagaan dan telus sekaligus melibatkan rakyat secara aktif dalam menentukan hala tuju negara. Objektif kajian ada 4, iaitu yang pertama, menilai kefahaman terhadap sistem demokrasi. Yang kedua, memahami sikap masyarakat terhadap amalan demokrasi. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran utama dalam pelaksanaan demokrasi. Yang keempat, merancang cadangan bagi memperkukuhkan sistem demokrasi. Demografi responden. Kajian ini melibatkan 73 responden yang dipilih secara proporsi bagi mendapatkan pandangan pelbagai lapisan masyarakat Malaysia mengenai amalan demokrasi. Analisis demografi responden adalah penting kerana faktor seperti umur, jantina, tahap pendidikan dan sektor pekerjaan boleh mempengaruhi kefahaman, sikap dan penglibatan individu terhadap sistem demokrasi. Ini adalah pecahan demografi responden. Yang pertama, umur 26 hingga 35 tahun ada 34.2%. Yang kedua, 18 hingga 15 tahun 27.4%. Dan yang terakhir, 36 hingga 45 tahun 20.5%. Skala pendidikan universiti 42.5%, sekolah menengah 30.1% dan diploma 27.4%. Terakhir untuk sektor swasta 38.4%, sektor kerajaan 24.7% dan pelajar atau akademik 27.4%. Terusnya kefahaman terhadap demokrasi berdasarkan 73 orang responden kita, 47.9% amat memahami maksud demokrasi. 39.7% pula memahami dengan baik, manakala 12.3% memahami pada tahap yang sederhana. Okey, secara kesimpulannya, kefahaman yang tinggi tentang demokrasi juga mempengaruhi tahap keyakinan diri rakyat terhadap keberkesanan, pilihan raya dan institusi politik. Selaras dengan prinsip bahawa literasi politik yang mampu membentuk pengundi yang lebih bertanggungjawab, kritikal dan juga berinformasi. Seterusnya, sikap terhadap sistem demokrasi. Okey, berdasarkan kesesuaian demokrasi, 90.4% bersetuju bahawa demokrasi sesuai untuk Malaysia. Tahap sokongan ini menunjukkan bahawa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat relevan dan mampu menangani isu-isu sosial serta ekonomi yang wujud di Malaysia. Selain daripada itu, kepercayaan undi. Untuk dalam kepercayaan undi, 91.8% percaya undi mampu mengubah masa depan negara. Okey, dengan membina dan mengekalkan kepercayaan rakyat memerlukan usaha yang berterusan melalui pendidikan politik, ketulusan institusi dan penglibatan masyarakat dalam proses pengubalan dasar. Kepercayaan terhadap undi menjadi asas kepada penglibatan aktif dalam politik Malaysia. Pengalaman pengundi
responden pernah mengundi majoriti 90.4% telah mengalami pengalaman mengundi dalam pilihan raya Malaysia. Dan ini menunjukkan mengundi meningkatkan kesedaran sivik, jawab politik individu, sekaligus memberi kesan terhadap dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Cabaran utama demokrasi, ketidakstabilan politik, iaitu pertukaran kerajaan yang kerap. Hal ini mengurangkan keyakinan terhadap proses demokrasi dan ketidakstabilan politik, menimbulkan ketidakpastian dalam pentadbiran dan juga memberi kesan kepada keyakinan rakyat terhadap institusi politik. Yang kedua, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Responden menyatakan bahawa amalan rasuah oleh wakil rakyat ataupun pegawai kerajaan boleh melemahkan kepercayaan rakyat. Yang ketiga, polarisasi kaum dan agama. Perbezaan pendapat berdasarkan etnik dan agama boleh mencetuskan ketegangan politik dan sosial sekaligus ia akan menjejaskan kesatuan nasional. Yang keempat, penyebaran maklumat palsu, terutamanya di media sosial. Maklumat palsu dan berita yang tidak sahih mempengaruhi persepsi rakyat terhadap isu politik dan ini mengakibatkan kekeliruan dan polarisasi pendapat. Yang kelima, literasi politik rendah khususnya di kalangan muda. Kekurangan kefahaman mengenai hak dan tanggungjawab sebagai pengundi dan kurang pengetahuan mengenai fungsi institusi politik boleh menyebabkan perlibatan yang pasif dalam demokrasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kekurangan pendedahan kepada pendidikan sivik. Pendidikan politik dan literasi sivik perlu diperluaskan di semua peringkat dan melalui program komuniti dan juga media massa. Jangan memperkukuhkan demokrasi di Malaysia. Okey, berdasarkan dapatan kajian, responden telah mengemukakan pelbagai cadangan bagi memperkukuhkan sistem demokrasi di Malaysia. Salah satu cadangan yang utama ialah memperkasakan institusi semak dan imbang seperti Suruhan Pilihan Jaya SPR, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Parlimen. Ini bagi memastikan proses pilihan raya lebih telus dan berwibawa. Okey, pandangan terbuka terhadap responden menekankan bahawa institusi yang bebas daripada campur tangan politik dapat meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi. Okey, yang kedua iaitu reformasi undang-undang juga dianggap sebagai langkah yang penting untuk memperkukuhkan ketelusan dan keadilan dalam pentadbiran negara. Responden mencadangkan pengukuhan undang-undang berkaitan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan politik wang bagi meningkatkan integriti rakyat dan pegawai kerajaan. Ia menekankan bahawa reformasi undang-undang yang menyeluruh dapat membina sistem demokrasi yang lebih tahan di mana rakyat mempunyai keyakinan terhadap proses pentadbiran dan pilihan raya. Langkah ini berpotensi mengurangkan polarisasi politik dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi negara. Okey, cadangan yang ketiga, menumpukan kepada pendidikan politik dan literasi sivik yang perlu dimulakan dari peringkat sekolah sehingga komuniti masyarakat. Responden menegaskan bahawa pendidikan yang menyeluruh mengenai hak, tanggungjawab dan mekanisme demokrasi dapat membentuk generasi baru yang berpengalaman, kritikal dan berdaya saing. Pendidikan politik bukan sahaja membekalkan ilmu tetapi juga membentuk sikap proaktif terhadap sistem demokrasi dan membolehkan rakyat membuat keputusan secara rasional. Dan tambahan,
pengukuhan integriti, etika dan accountability, pemimpin turut ditekankan oleh responden sebagai teras memastikan demokrasi berfungsi secara berkesan. Langkah ini termasuklah dengan pelaksanaan mekanisme pengawasan terhadap wakil rakyat, penguasaan terhadap disiplin politik serta pengiktirafan terhadap kepimpinan berintegriti. Dengan memastikan pemimpin bertanggungjawab terhadap tindakan mereka, rakyat akan lebih yakin untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan memanfaatkan hak mengundi mereka. Dan akhir sekali, cadangan responden menekankan pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi melalui kempen, kesedaran, dialog komuniti dan penyertaan dalam program penggubalan dasar. Aktiviti seperti ini dapat membina komunikasi dua hala antara rakyat dan institusi kerajaan. Ia juga meningkatkan kefahaman terhadap dasar-dasar negara dan memupuk budaya pelibatan sivik. Langkah-langkah ini bukan sahaja dapat membantu menangani cabaran yang dikenal pasti dalam kajian, tetapi juga memantapkan lagi sistem demokrasi secara holistik. Melalui kombinasi pendidikan, reformasi institusi dan pelibatan masyarakat, demokrasi di Malaysia dapat diperkukuhkan sebagai sistem yang inklusif, stabil dan juga berdaya tahan. Rumusan dapatan utama yang pertama, tahap kefahaman terhadap sistem demokrasi. Yang kedua, positif dan yang kuat terhadap demokrasi. Yang ketiga, pelibatan aktif proses pengundian. Yang keempat, kesedaran akan cabaran perlu ditangani. Yang kelima, komitmen rakyat memperkukuh demokrasi. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mempunyai tahap kefahaman sikap dan penglibatan yang tinggi terhadap sistem demokrasi. Majoriti responden memahami maksud demokrasi, menyokong prinsipnya dan percaya bahawa setiap undi mampu mempengaruhi masa depan negara. Pengalaman mengundi yang tinggi menandakan penglibatan sivik yang kukuh dan kesedaran terhadap tanggungjawab politik. Walaupun pelbagai cabaran, proses rakyat tetap di medium utama menentukan arah tuju negara. Berterusan ini, dari kerajaan, institusi dan masyarakat perlukan untuk memperkukuh demokrasi inklusif dan berdaya tahan. Sekian, terima kasih.